bukit. So bukit puncak dia atas sana. So sini dah menurun lah. Okay. Sebelum tu saya minta maaf, saya terpakai baju cikgu saya lah, guru saya. Saya minta maaf sangat sebab baju lain tak ada, baju ni je ada. Minta maaf cikgu, minta maaf cikgu, minta maaf. Okay. Okay, dekat sini owner call saya, call saya bahawa dia punya rumah apabila kilat, memang kat sini memang kita tengok pun memang kawasan kilat. Dekat rumah saya sendiri pun, ni dekat dengan rumah saya, dekat rumah saya sendiri pun kalau hujan, kalau kilat tu memang berdentum kuat. Okey, kalau dekat sini apatah lagi kalau kawasan yang jenis berbukit dan dekat bawah bukit. Dia kawasan berbukit tapi dia dekat bawah. Okey, ini memang kat sini tempat laluan kilat. Jadi apabila kilat dia sambar, so owner mengadu. Owner kata dekat saya bahawa dia punya soket pula ada macam spark bling-bling macam orang main muncul naga. So itu bila kilat je dia berlaku tau. Itu biasa. Sebab apa jadi macam tu? Kalau rumah anda jadi macam tu, anda contact saya. Okey, sebab apa dia jadi macam tu? Sebab apabila kilat hentam tanah dan kilat boleh masuk melalui earth dengan neutral. Biasa neutral lah, biasa neutral. Okey, neutral. Lepas tu bila kilat terlampau kuat, tak ada orang yang boleh ukur voltage kilat. Tak ada orang yang boleh ukur voltage kilat. Kilat datang sini lah diukur, tak ada. Okey, apabila kilat masuk dekat dalam rumah, so dekat soket dia tu ada besi earth, neutral, live. So apabila kilat masuk, dia akan lompat, dia nak cari tempat yang boleh dia lepaskan, boleh dia lalu. Okey, sebab terjadi macam tu, satu sebab earding lah, earding. Okey, yang kedua ni saya rasa untuk rumah ni dia ada, saya tak check insulation lagi, tapi melalui apa owner cerita, memang earding dia tak kuat. Earding ada, pakai kabel 6mm, tapi chamber tak tahu dekat mana. Saya tak boleh nak check chamber tu, sama ada kabel je ada tapi dia tak sambung, ataupun dia skru dinding, ataupun dia paku dinding, dia letak kabel dekat dinding tu. Kabel hijau dia pakai